Hey, what's up guys? Saya tengah berehat ke tu? Bangun. Kita baru video kedua hari ni. Next kita nak buat kelas donat pula. Kita akan buat donut ball. Sangatlah senang. Mix-mix je, boleh terus goreng. First korang ambil 1/4 cawan air suam. Tambahkan 1/3 cawan susu pekat. And then masukkan 1 paket yeast. Kacau semua. Tunggu 5 minit baru masukkan 1 biji telur. Lepas tu kacau letak tepi sekejap. And then ambil 3 cawan tepung gandum. 1 sudu kecil garam. Baru kita masukkan air yang kita buat tadi tu lah. Lepas tu uli-uli. And then masukkan setengah cawan tepung gandum lagi. Total 3 cawan setengah lah tepung. And dia masukkan 3 sudu margarin. Lepas tu korang uli. Itu saja bahan dia. Uli-uli kalau korang perasan, dia memang akan basah, akan melekit-lekit kat tangan. Tak apa, biar je. Tutup dia. And then bagi rest selama 45 minit. Dia akan kembang macam ni. Lepas tu kita dah boleh uli dia sikit. Letakkan tepung kat bawah, tak nak bagi melekat. Letak lagi tepung kat atas. Dab dia. Tepuk-tepuk dia comel. Lepas tu korang potongkan bentuk petak-petak macam ni. And then barulah korang macam berbolakan dia. Tak perlu perfect macam video aku dulu pun tak apa. It's okay. At least you start. Lepas tu uli cantik macam ni. Tunggu 10 minit lagi baru boleh goreng. Bila goreng dia akan kembang lagi sikit tau. And dia akan jadi berbola golden brown comel macam ni. Macam akulah. Lepas tu kita boleh angkat and sedia untuk dihidang. Yang ni dengar yang ni nak sedap, korang boleh buat macam-macam. Cincang susu pekat pun boleh, ataupun nak letak coklat hazelnut kat atas pun boleh. Lepas tu cincang dengan kaya boleh. Tapi coklat hazelnut tu kalau tak nak drizzle kat atas, korang nak celup macam ni pun boleh juga. Sangat simple, sangat senang. Ni silibus antara paling mudah korang boleh buat sebenarnya. Okay? Jangan bagi alasan tepung sold out. Tepung memang banyak kat supermarket. Sedap.